Hai awak boleh cakap tak? Alah, kesiannya, mesti awak tak boleh cakap. Tak apa, mulai hari ini saya akan jadi ibu angkat awak. Yen, ni ibu nak kenalkan pengasuh Yen. Hai Yen, selamat berkenalan. Dia akan jaga Yen sebab ibu nak pergi bercuti. Wah, seronoknya main game ni. Jangan kacau, saya tengah sibuk. Wah, sedapnya makanan ni. Wah, banyaknya duit. Saya nak curi duit ni. Ha. Yen tak boleh cakap, jadi Yen tak dapat bagi tahu ibu Yen. Yen, ibu dah balik. Selamat kembali, puan. Yen nak cakap apa ni? Ibu tak faham. Tak ada apa-apa pun, puan. Semuanya okey je. Macam ada yang tak kena je. Korang tolong komen, Yen nak bagi tahu apa sebenarnya.